Hai Koma. Panas rembang betul hari ni. Kipel Koma Pak Tam tu buat PM pula. Itu yang teman keluar macam angin ni. Pak Tam, TVET ni boleh saja apa je. Apa kerja bengkel je. Ini lagi seorang manya tak pakai skrip. TVET ni lueh Koma. Bukan setakat menggas panah je. Janji kamu tu rajin nak nuntut ilmu. Astaghfirullahalazim. Atau mana nak tanya guru tengah pandang terik ni. Tu pelanting atau teman kelutut. Nasib baik tak tercabut ulu peha. Oi Buden, kamu repair motor ke tengah buat putus kamu ngapi? Muka main lagi asapnya. Kalah lori tu. Budin tengok video DIY dekat TikTok semalam Pak Tam. Dia kata pusing je skru yang ni. Tengok ni Koma. Inilah jadinya kalau setakat belajar celup-celup ke internet. Main hantam homo je. Akhirnya motor pun mengah. Sebab itulah Pak Tam kata, masuk EdTech JTM tu belajar bagi senonoh. Biar dia persijilan. Kat situ ada automotif, elektrik, mekatronik, komputer. Barulah kerja tu kemeh. Orang pun yakin hantar barang kat kita. Ya tak? Engkau pergi balik je lah Budin. Kita sudah karal Fatihah je lah kat motor tu. Bagi dia tenang kat alam sana.